Mega tu. Kalau Mega dah ready ada hak tu. Ini minum mula-mula selawat, ngucap dulu. Ngucap selawat pakai khaf tu ni ya. Ya, tak selawat. Kata macam kata ada orang tu ni ya. Kita cakap sisih yang tu. Tapi nyata tak ada benda dah pasti. Macam abang ni cara dia makan mana? Ni ada tulis dah. Mana malang, tak kira mana lepas istirahat lah. Ni tau. Selepas makan? Selepas makan balik lepas makan ruti ni ruti 4 ruti sama dia. Satu ngaji ngaji mek makan dia. Ni pagi ruti. Dah siang tengah. Macam kalau kita puasa panjang lah. Panjang lah. Lepas puasa panjang. Macamnya kalau masa bulan puasa masa buka lepas buka makan ruti. Ataupun nak balik lepas ada tarawih balik lepas tarawih. Lepas tarawih makan. Ajuran dulu buku. Itu. Ada balik dulu buku. Basing. Awas maksudnya semua pagi. Ini masa pagi ni. Ini basing ni sekarang. InsyaAllah dia buka sekarang. Macam tu lah ni. Sumbat pun macam hawa-hawa dah banyak dia macam dia buka sekarang. Dia kalau kita nasi nadi, kalau nadi ni berfungsi model mana gagah jatuh tu gagah, nadi ke bawah. Sakit juga mana dia ada hawa buka sekarang. Kemungkinan. Walaupun dia gagah tapi sakit ke? Dia sakit buka lah. Dan benda ni bulan lepas dah. Dia orang sana nama benda ke. Dia memang teruk lah. Bekok tu 30 tahun. Kena terjatuh? Molek rasa sakit lah dia kata. Macam habis hangun. Dia tak cakap nak pergi bakar dia. Bakar lepas tu dia tak makan kemun. Makan kemun sakit dia. Kata kurangkan kemun. Lepas tu tak boleh kemun. Lepas tu dah sikit dia. Dia ikut lah. Susu minum lah. Dia bekok. Saja orang jatuh dia ambil lain tak? Lain boleh katakan ada angin tu biasa angin tu tak haru. Habis. Dia kalau dah dia vibe so dia ketuk molek pun kalau ni dia pulih lah molek tak ada lagi lah. Dia maksud saya mula-mula saya duduk otak rider lah. Bukan kata dia apa? Dia bukan bawah nanti. Macam memang melonjak atas. Nanjok. Dia tu boleh kata-kata dikatakan macam anginnya madu. Sebab madu ni boleh pesang gitu. Yang main. Dia main ngadok ni di nembor. Kalau topik dia ke bawah ketuk tak apa. Ya, tapi kalau ada hang nak jatuh kot lah. Dia jatuh dia nafas lagu lain. Dia nafas macam dia attack tu sebab pecah tu. Tu jatuh sebab dia pernafasan jatuh. Kalau sakit ni dia tak pecah. Dia sakit. Macam saya baru ni kena tau. Dia nafas tu dia nafas ni. Dia macam nak ke atas. Dia tidak kabur lagi. Angin. Boleh dipasang boleh dipasang tu. Dia kalau kita tengok sekali tu macam orang kata macam jatuh tapi kadang-kadang bukan jatuh. Dia macam lurang. Betul. Macam medu. Orang puang kata medu lelaki lurang. Gitu lah. InsyaAllah. Mana saya tak cakap teruk mana tau. Ada. Tengok dia duduk 2 minggu atau 10 hari. Tak boleh rasa pun ni. Ada sekarang ada bahasa pedis kan. Memang macam puasa awal mamak dah. Ni apa ni? Apa nama ni? Mak-mak. Dia yang suka umur. Dia senang ni tau. Asyik molek. Ada sikit video nak molek lah. Dia makan lah seminggu bil. Padok lagi. Wasi-wasi dia baik. Alhamdulillah. Dia masih baik baik okey. Ada detik lagi. Ni mula dua kali kuat ni ni nak sekali juga. Ni untuk siang saja. Siang saja. Siang pagi lah. Nombor 5 ni untuk pagi lah. Mana belah katakan nyawa lah. Dia sebenarnya nak makan sekaligus ni boleh. Tapi ada guna tak. Mana biar ada tu sikit. Macam saya sekarang ni saya makan ada darah tinggi ni tau. Saya makan kat hospital sekarang ni. Dah makan kat hospital. Tak boleh tak ada. Boleh makan kat hospital? Boleh. Tidak dia akar kayu je. Dengan ubat kapung tu tak boleh. Kalau ubat hospital semua boleh. Tapi kemudian kalau dah makan dia cek kot. Kadang-kadang dia ni darah turun dah. Dia turun. Kalau darah tak kuat dia turun dah. Padang dia. Dia tipang dah ubat hospital tu. Dalam makan dia ni. Tapi kalau macam ada apa turun kau makan. Kalau makan ubat hospital katakan sehari sekali. Setengah sehari. Tengok kadang lah. Dia kan capur 3 gerak apa lah? Apa? Makan sekaligus tak apa. Balik makan sekaligus mau. 3.
Kita makan sekali grupnya. Caranya dengan air susu tu lah. Susu lah. Dia jadi air tak apa. Tu lagi molek. Kalau susu lembu. tu hak lah kotak. Molek. Ada kotak dia susu lembu susu tu. Molek ada. Mana nak makan? Ni berapa sebenarnya lagi? Ni 200 ringgit ah. 200 ringgit. Ni obat. Insya-Allah lah. Insya-Allah. Wah, jual tu ingat tak baik ke benda ni. Pinggang dia. Buah pinggang. Berani ke apa buah pinggang? Bismillah. Dia nyakit ni kita kena jaga masa dia mari-mari. Dia pula? Allah akan berhasil lah. Dia hak penyakit-nyakit ni kalau kita berasa banyak macam doktor kata ke orang rapung tu orang kata kalau macam benda serius jatuh ke paru ni jangan dulu. Jadi macam tak esang lagi. Jadi rumah ni kena terapi ya. Dah habis kata dah kat Rudin kat habis je. Tak ni buat benda dia. Bukan, dia sudah jadi macam Parkinson. Tapi bukan Parkinson. Ni doktor kata susah. Penyakit ni jarang-jarang berlaku. Tapi kita tengok sarahan. Doktor buat cara kita kalau nak ada rezeki, dia dibawa dia pergi dapur bilik air pun dah. Datang muda dia kita habis nampak dua kita nak mobil dia. Dia sebelum kena ni jadi penyakit-penyakit macam kata beting, jantung, paru hati. Ni kadang ada tanda je. Dan buat wali ni memang jantung paru hati. Ada rekod lah betul. Macam adik saya tu dia dari negeri macam benar di pasar. Ni di pasar jual ayam pasar. Mi ayam. Mi. Ni tu ada. Mi. Lepas tu tunjuk. Banyak dia kena nak orang. Atau saya bukan kata nak tu memang saya tak ada kena. Negeri gitu macam. Kalau kat rumah bawa macam-macam. Sampai diri bila hari bawa lagi tak? Apa dia jual? Kinega mago. Kinega ayam sama-sama negeri ayam. Abang anak begitu ni. Dia nak puluh video dia mesti buat. Siang ni. Mana suka main kat kali. Jadi cek tengok sekali. Kalau dia jantung ke benda ni. Ni kalau macam misal katalah cik cakap tadi lah kan artinya sebab kita belajar betul dengan anak buah yang dia ni. Kalau sekarang kata ada kena hak mak kata dia makan tu turun. Makan. Ni abang kejap tidak ni. Belum mak. Ni obat ni selain daripada kita, selain daripada ahli demak baca, orang lain tak boleh baca. Orang kita baca di mana dulu tu sah. Dah ada jalan. Dah betul lah. Dah nampak. Maknanya bukan perang, maknanya penuh dulu macam kena macam santau nampak. Tapi kita tak jamin. Tapi kadang-kadang tak tunjuk benda tu lebih. Apa saja dia pindah saja. Sebab tu kadang-kadang orang dadah pun orang HIV, orang dadah baik orang heran. Itu habis kat peluh ni. Bau dadah ni tu habis. Mana racun lah tu benda tu. Baik berapa orang tu, ada berapa orang. Waktu sini 3 bulan tu. Macam tu. Ini baik kan? Wih dadah. Muka hepan. Dah macam medu. Medu baik dia. Medu ni sistem dia kita. Dia molek belaka. Tengok ah. Mesti ketuk dong ha. Dia tubik angin apa dia tak ngadak ah. Dia angin dia bedu kan. Angin. Tapi angin pun kalau dia setuk habis dia jadi pesang dia. Orang dulu yang. Batang molek. Betul. Sebab saya kena masa kena tahu tu, tahu ke? Saya kira sekapuk tau. Memang. Kalau kita kena tekan nak kerja test dengan dia. Orang ni nak cepat orang cepat jadi satu. Tak boleh. Saya pula kita ada darah tinggi sikit. Kau tak boleh. Masa saya kena darah tinggi, doktor test masa kena tu 250 atas. Bawah 100 lebih. Tahan tu. Tapi saya bawah masa tu darah tinggi tak ada masalah. Boleh tahan. Tahan tu. Orang kata dia kata kau kena darah kita ni tau. Oi. Doktor tu kena awak kena stroke dah. Teruk lalu. Tapi saya kena 250 tu tau. Saya tak ada masalah. Macam mana saya kena awak ni tak? Mengaduk kan. Lepas tu doktor masuk badang kan. Mana? Nak boleh ke turun darah awak ni. Berapa jam tu dah kita.
Lepas tu dia cek ada kata oh papa dia kata jatuh ada bekok sekarang dia bukan sakit jatuh ni. Bekok. Maka dia tekanan Tekanan ni. Ha.